Udang lah. Okey. Ya. Yeah. Oh, ini dia. Cari kawasan dulu. Alright, sini. Dan selamat pagi semua kepada semua kaki pancing. Hari ni Raja Baung special sikit. Raja Baung kebetulan cuti hari Hul Bahang ni. Jadi Raja Baung dengan Rahim kita special. Kita tak turun mancing bau, tapi kita menggunakan umpan rahsia untuk mengair ikan laih. Jadi untuk hari ni kita tengah buat persiapan ni. Apa kita dapat? Tengah buat persiapan untuk mancing ikan laih. Jadi nanti ni Raja Baung dah siap dah. Rahim tengah buat tu. Jadi kita akan kongsikan, ceritakan mancing laih menggunakan umpan special, umpan kekatu. Umpan ni, benda ni free je, tapi aksi-aksi dia, dia punya tarikan dia, ikan laih ni memang sejenis ikan yang sedap, best. Sebab dia isi dia sedap kan. Jadi Rahim, kalau ulur sikit lah umpan, bangun jap. Kau nak kena setting. Raja Baung siap setting semua dah. Oh, kalau dengar bunyi kat atas tu, geng-geng, tengok tu, katu banyak tak banyak ya. Okay, Raja Baung kongsi sikit macam mana. Okay. Okay. Oh. Ini ya. Ini kau tengok, ini kekatu. Jadi kita mancing guna katu. Dia lebih kurang macam udang. Dia punya saiz mata dan juga rambut dia. Mancing pun macam udang. Saiz ni. Jadi keka pun Abang Raja Baung pun ada dekat bawah tu. Dia pun akan turun. Sekejap lagi nanti kita akan buat video lah. Ini special sikit. Raja Baung pun akan intai-intai geng-geng lain menggunakan drone. Dia teruskan menonton. Nanti kita akan payung lah hasil-hasil dia. Umpan dia cocok macam cacing je. Cocok macam ni je. Tengok lah, macam cacing je. Dia kurang dalam 4-5 ekor. Lepas tu laih ni dia banyak dekat air masa air keruh. Lepas tu kita letak je lah. Masa air keruh dia memang banyak. Kita tunjuk dan payung ke lah. Rasanya dulu ada video Raja Baung dengan Zul mancing laih, memang ada. Korang boleh cuba tengoklah dekat sana. Ni spot pertama kita, balingan pertama kita. Kita tunggu jap, pokok ada strike. Kalau tak ada nanti kita pindah spot lain. Okey, jadi mana-mana yang nak mancing baung tu, okey, boleh ke biasa-biasa, ke TikTok umpan tapak Raja Baung, boleh beli kat sana dengan promosi. Mana-mana yang nak mancing baung tu, okey, kontak-kontak lah Raja Baung. Musim baung ni dah sampai dah ni. Jadi Rahim main belakang jauh sikit. Ni Raja Baung ni yang kedua dah siap. Jadi ni sikit jauh sikit. Okey. Batu yang Raja Baung guna saiz 6 Satu saiz 6, dua saiz 6. Berat berat sikit. Kena pegang. Kita tunggu sekejap Kita tunggu. Tengok air hari ni baru surut. Semalam dia keruh, hari ni dah surut. Tapi kalau keruh lagi bagus lah. Kalau kita guna cengkerik air keruh macam ni, memang baung kenerak lah yang banyak. Tempat arus macam ni ada kayu, arus laju, baung kenerak banyak. Rai keka tu dengan siapa ni? Untuk
opening ni nak panggil umpan ni. Oh, ada tangkap. Umpan-umpan ni kita tabur. Kita tabur. Ada ya? Ada nangkap tu. Jadi bila ada menangkap tu, mana kita tahu kat sini dia lari. Tengok tu. Tak boleh kamera tak boleh nak tunjuk lah. Jadi kita tabur keliling dulu. Kita pujuk dia dulu. Nanti kita akan makan. Kita tak main atas ni, kita main dalam sebab kita nak dapat saiz yang besar-besar lah ikan lain ni. Ikan lain ni kalau dia ada memang berkumpulan dan memang seronok mancing dia. Memang seronok sangat. Baru ni kalau boleh tengok Raja Baung mancing menggunakan umpan tapar baung. Raja Baung bawa Cikgu Saleh, masa tu air tengah besar. Jadi kita pun dapat hasil, boleh tengok lah dekat YouTube Raja Baung. Jadi yang hari ni episod kita ubah sikit. Nanti kalau ada lagi kesempatan Raja Baung bawa mancing ikan pating ke apa ke semualah macam tu. Mana-mana yang sempat Raja Baung buat aktiviti lah. Untuk hari ni mancing ikan lapis menggunakan kekatu. Alright. Nanti kita upkan hasil kalau ada. Jadi kita terpaksa pindah tempat. Sebabnya tempat tadi dia banyak kayu. Banyak sampah. Jadi banyak sampah, kita tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak mancing jauh sangat. Sebab sampah tu terlampau banyak sangat. Jadi tali tu banyak lekat sampah. Jadi kita ubah tempat. Kita nampak tadi checker dengan tu. Kita ubah tempat. Test juga balik umpan kat sini, tengok. Tengok ada tak. Tengok dulu. Pasal ni air berpusing sikit, tapi kayu banyak. Cantik. Ada makan. Sangkit. Slow macam udang lah. Okey. Ya. Ini dia laih pertama kita. Allah, sangkut. Laih pertama kita Laih pertama Raja Baung. Ini laih pertama Raja Baung. Jaga laih. Ada. Makan. Tempat ni ada kayu sikit. Ni ini ikan laih ni. Sedap ni. Gulai lemak. Ada lagi. Kayu-kayu langgar. Ada kayu dia, kena pegang sana. Ini kat. Nah, jap. Nah ni. Sampah banyak. Ada. Udang bonus kalau dapat udang. Laih. Ui, bau. Bau ekor merah. Tak boleh nak dipisahkan dengan bau. Ada benda sini. Ada kayu ke sini? Ada benda di bawah ni. Tak boleh lah bawah ni ada ni. Ini paling jauh sikit. Pelan apa ya? Bau pun ada. Tak boleh nak lari dia berbau. Kita pindah tempat kali ketiga. Sebab tempat yang kedua tadi ada. Tapi kayu lah banyak pula. Habis mata sangkut je. Lepas tu kita pindah lah. Tak apa. Cari tempat yang lapang yang ni sikit. Lapang yang ni sikit lah. Tak ada kayu senang. Sini pun banyak ni juga ni. Banyak sampah.
tak apa. Kita tengok. Kita tunggu. Tapi hasil dia dah, bau pun dah naik dah. Air pun dah naik dah. Tunggulah. Tak ada kan kita pindah lagi tempat baru. Dia macam main mancing baung juga. Tak ada pindah, tak ada pindah. Tengok dia dah mula makan dah. Dia dah ada mula makan dah. Tak lekat eh? Tak lekat eh? Gerak pula benda ni. Oh, ada. Ada makan. Ada. Ada makannya. Tak ada. Dia kalau balik ke ni dia banyak daun. Tak ada. Dia tak menang tangan dah. Dia dah mula tak menang tangan. Tengok dia mula tak menang tangan. Dia dah mula datang. Balik naik. Ini seronok ni. Tunjuk sikit lagi.